Hai semua, saya Cikgu Nurhanisa binti Abdul Hafiz. Saya merupakan guru bahasa Inggeris dari Sekolah Kebangsaan Oran dan berpengalaman selama 12 tahun. Saya ingin menjadi Google Certified Trainer kerana ingin meningkatkan kompetensi dan juga kemahiran saya dalam digital, terutamanya dalam mendigitalkan dunia pendidikan. Selain daripada persembahan kandungan pengajaran, Google Slide juga boleh digunakan untuk membuat e-book dengan mudah. Ini dapat memberikan pengalaman yang lebih berfokus dan mendalam kepada pembaca yang tidak sukakan gangguan daripada elemen lain seperti animasi, transisi antara halaman slide dan sebagainya. Jom saya kongsikan cara-caranya. Kita mulakan dengan membuka aplikasi Google Slide. Pada bahagian File, klik Page Setup dan customkan sebagai 8x11 untuk mendapatkan saiz yang bersesuaian bagi sebuah e-book. Ini adalah paparan layout yang telah kita tetapkan. Mulakan pengisian isi kandungan pengajaran dengan meletakkan word art untuk membuat tajuk utama. Bolehlah bereksplorasi dengan fungsi-fungsi ikon yang ada untuk menyunting word art tersebut seperti word font dan juga color fill. Letakkan juga nama penulis di bawah tajuk utama. Di sini anda bebas untuk menukar font style dan juga saiz untuk font tersebut. Untuk mendapatkan halaman slide berikutnya, klik kanan pada mouse dan pilih duplicate slide. Sunting halaman tersebut sebagai isi kandungan. Klik insert, pilih image dan search the web untuk memasukkan gambar ke dalam isi kandungan pengajaran. Pada ruangan Google Images di sebelah kanan, typekan gambar yang ingin digunakan. Bolehlah melakukan suntingan pada saiz dan juga kedudukan gambar tersebut. Masukkan juga teks di bawah gambar menggunakan ikon text box. Sekiranya ingin menambah teks, highlightkan text box pertama, klik kanan pada mouse, copy dan pastekan perkataan pada ruangan yang lain. Sekarang bolehlah lakukan suntingan pada text box yang kedua. Highlightkan pada perkataan yang ingin diberikan penekanan ataupun fokus dan tukarkan teks color menjadi merah. Ini adalah slide setelah semua isi kandungan yang lengkap dimasukkan ke dalam setiap halaman. Klik pada file dan pilih download sebagai PDF dokumen untuk menjadikan Google Slide tersebut kepada e-book. Setelah selesai proses muat turun, bolehlah review e-book yang telah pun berjaya dihasilkan daripada Google Slides. Semoga perkongsian ini menjadi perkongsian yang bermakna dan bermanfaat kepada anda semua. Terima kasih dan jumpa lagi.